Pernahkah anda berada di luar rumah dan tiba-tiba masuk waktu solat tapi tiada kelengkapan yang sesuai untuk digunakan? Telekong yang berat, sejadah yang besar dan ruang yang terhad. Semuanya menyukarkan wanita muslimah menunaikan solat tepat pada waktunya. Kami faham cabaran itu kerana kami juga pernah mengalaminya. Dari situ lahirnya satu idea bagaimana jika kelengkapan solat boleh dibawa dengan mudah, ringan dan tetap selesa digunakan di mana sahaja. Sebuah inovasi yang bukan sekadar praktikal tetapi juga membantu memperindah ibadah harian wanita muslimah moden. Memperkenalkan Prekit, set telekong travel seberguna, solusi pintar untuk solat dengan tenang di mana sahaja dan bila-bila masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pelajar semester 5 Diploma Pengajian Perniagaan Politeknik Muazzam Shah. Projek kami dinamakan Prekit, Set Telekong Travel, iaitu satu inovasi dalam industri tekstil muslimah. Prekit direka khas untuk membantu wanita muslimah menunaikan solat dengan lebih mudah dan selesa di mana sahaja. Ia menepati gaya hidup muslimah moden yang aktif, sibuk dan sering berada di luar rumah. Seterusnya, masalah utama yang dikenal pasti ialah pertama, telekong dan sejadah konvensional besar, berat dan sukar dibawa ke mana-mana sahaja. Yang kedua, fabriknya panas, tidak kalis air dan lambat kering. Yang ketiga, tiada ciri tambahan seperti kompas kiblat, poket berzip atau fungsi seberguna. Masalah ini menyebabkan ramai wanita muslimah sukar menunaikan solat tepat pada waktu ketika berada di luar rumah, semasa kerja ataupun ketika perjalanan jauh. Oleh itu, kami menghasilkan satu penyelesaian inovatif melalui projek Prekit. Sebagai penyelesaian, Prekit direka sebagai set ibadah mudah alih yang lengkap dan praktikal. Antara cirinya ialah sejadah boleh dilipat menjadi pouch bag yang mudah dibawa, telekong ringan, sejuk dan kalis air. Terdapat poket berzip di telekong dan sejadah untuk menyimpan barang kecil seperti pen ataupun kad. Seterusnya, dilengkapi kompas kiblat dan kod QR berisi wirid serta doa selepas solat. Reka bentuk moden dan minimalis menjadikan Prekit sesuai digunakan di mana-mana sahaja, sama ada di tempat kerja, kampus maupun ketika melancong. Objektif utama penghasilan Prekit adalah untuk mereka bentuk satu set kelengkapan solat wanita yang inovatif, praktikal dan mudah dibawa ke mana sahaja. Produk ini direka dengan gabungan ciri-ciri moden seperti sejadah, boleh dilipat menjadi beg, telekong, ringan dan kalis air, poket berzip bagi menyimpan barangan kecil, serta kompas kiblat untuk membantu pengguna menentukan arah solat dengan mudah. Selain memberikan kemudahan dan keselesaan kepada wanita muslimah, projek ini juga bertujuan untuk menilai tahap penerimaan pengguna serta keberkesanan produk dalam menyelesaikan masalah penyimpanan dan mobiliti kelengkapan solat. Dalam melaksanakan projek ini, kami melalui beberapa peringkat pelaksanaan utama. Yang pertama adalah menentukan produk yang diinovasikan berdasarkan keperluan pengguna. Yang kedua adalah mengenal pasti masalah pengguna dengan membuat kajian awal. Dan yang ketiga adalah merancang reka bentuk dan pelaksanaan projek dengan menambah ciri inovasi seperti QR dan kompas. Dan keempat adalah penyediaan bahan dan peralatan seperti kain, zip, kompas dan punch pad. Yang kelima adalah pengiraan kos produk untuk memastikan harga jualan sesuai dan berpatutan. Dan yang keenam adalah penyediaan laporan dan pembentangan. Langkah-langkah ini memastikan projek Prekit dihasilkan dengan terancang, berkualiti dan memenuhi keperluan pengguna sasaran. Antara ciri inovasi utama Prekit ialah yang pertama, reka bentuk kompak dan mudah alih, sesuai dibawa ke mana sahaja. Yang kedua pula, ciri tambahan seperti kompas kiblat, poket berzip tersembunyi dan QR kod doa. Yang ketiga ialah reka bentuk ergonomik dan smart design menjadikan sejadah boleh dijadikan beg simpanan. Seterusnya, dari sudut matlamat pembangunan SDG, Prekit menyokong SDG 4 iaitu Quality Education.
melalui QR Code dan zikir yang memberi nilai pembelajaran. SDG 5 iaitu Gender Equality memperkasakan wanita muslimah dengan kemudahan ibadah mudah alih. Last sekali ialah SDG 9 iaitu Industry, Innovation and Infrastructure iaitu menggalakkan inovasi dalam industri tekstil muslimah. Bagi pengiraan kos dan harga, jumlah modal projek ialah RM106.74 dengan margin keuntungan 20% iaitu RM21.35. Oleh itu, harga jualan per rekit ialah RM128.09 seunit. Kesimpulannya, Prekit merupakan satu inovasi kelengkapan solat serbaguna yang menggabungkan telekung dan sejadah dalam satu set praktikal. Produk ini menjimatkan ruang, selesa digunakan serta sesuai untuk gaya hidup muslimah moden. Maklum balas daripada pengguna seperti Sri T. Muazzam Shah juga menunjukkan penerimaan positif terhadap inovasi ini. Antara cadangan penambahbaikan ialah meningkatkan reka bentuk ergonomik, menambahkan elemen digital, memperkemaskan pembungkusan serta memperluaskan pasaran secara komersial. Dengan gabungan inovasi dan nilai spiritual, Prekit berpotensi menjadi produk pilihan utama wanita muslimah masa kini. Sekian, terima kasih.